وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dibawa oleh Allah taala sampai kepada hari Sabtu yang dalam bulan Rabiul Tsani. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung ma'al Quran dalam surah As-Saff pada ayat yang masih lagi kita dulu 2-3 minggu yang lalu belum kita sempurnakan lagi, iaitu ayat yang ke 13 14 insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, 2 ayat daripada surah As-Saff yang kita dapat mendengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima pendengaran kita, bacaan kita, dan Allah menambahkan ganjaran pahala kepada kita insya-Allah taala. Pada ayat yang ke-12 dulu dan sebelumnya kita jelaskan bahawa Allah Taala beri tawaran yang sangat istimewa besar untuk orang-orang beriman kepada Dia dan beramal soleh, iaitu satu perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan dan melaburkan kita, yang laburnya sangat besar, sebesar-besar labur yang tidak ada tandingannya dengan perniagaan dunia. Perniagaan dunia ni ada labur, ada untung, ada rugi, ada bankrupt. Tapi perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita ni, sudah tentu kalau kita menego betul-betul dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan merugikan kita sama sekali.
bahkan mendapat keuntungan selama-lamanya, iaitu tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu, melepaskan kamu daripada azab yang sangat pedih. Siapa dia tak sewi selamat, semua kita nak belaka. Lelaki dan perempuan. Tengok kafir pun dia juga nak selamat. Tak sewi azab, takut api neraka. Nak syurga belaka, manusia ni tak ada siapa tak sewi syurga. Tapi jalan nak pergi ke syurga tu masing-masing tak serupa alire perjalanannya. Nah, kadang-kadang setengah manusia tu berjalan bukan jalan siratal mustaqim, maka dia jadi sesatlah, dhalin, mudillin. Ada orang yang masya-Allah taala Tuhan wi hidayah pada dia dan Tuhan kandak kepada dia, maka dia berjalan atas siratal mustaqim. Minan nabiyyin, daripada para nabi. Masya-Allah, tak syak lagi nabi-nabi ni tak ada orang jalan-jalan sesat. Sebab tu kita disuruh ikut nabi. Nah, tu temu nabi kita, nabi terakhir, nabi yang Tuhan jamin baiknya, bahkan lebih baik daripada apa-apa sesuatu pun di atas dunia ni. Lepas tu juga siddiqin, orang yang benar, sungguh kecak benar, buat benar, sangat benar, macam Abu Bakar tu. Radhiyallahu anhu, orang macam tu kita kena ikut kerana dia jalan atas siratal mustaqim. Itu juga asyuhada, tidak syak lagi orang macam syahid kerana membelakan nusrah dinillah, orang yang membela agama Allah dengan harta mereka, jiwa raga mereka. Dan juga akhir sekali as-salihin, orang molek comel. Orang comel tak syak lagi orang ikut perjalanan para anbiya, syuhada dan juga as-siddiqin. Maka orang ini adalah orang yang diselamatkan daripada azabin alim. Kita juga mudah-mudahan termasuk dalam mereka ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut gapo ratik modal yang kita kena cedeknya untuk menyelamatkan kita pada azabin alim, yang menjadi penego yang sangat besar keuntungannya, iaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Tak ada payah. Hendaklah kamu sentiasa beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia beriman dua ni ya asah. Hak lain mari belakalah. Beriman dengan malaikat, dengan rasul-rasul lain lagi. Selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan hari akhirat, dengan qada dan qadarnya. Semua tu akan mari bila kita beriman dengan asah, dengan iman yang bersih, sejahtera sungguhlah. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu tu perjuangkan pada jalan Allah dengan berbagai-bagai perjuanganlah. Yang dianggap sebagai fi sabilillah itulah bukan semata-mata perang lawan. Tu hak tu adalah asah juga. Bila musuh tu seperti mana perjuangan orang-orang Palestin kan mempertahankan bumi dia, bumi Allah Ta'ala, ke bumi dia, bumi Allah yang Tuhan waris jadi saka untuk dia jaga tanah barakah, tanah suci, tanah anbiya, tanah mahsyar, tanah mansyar. Tu. Lepas tu pula ada rumah Allah Ta'ala yang sangat mulia, iaitu Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Maka itu adalah orang-orang yang sanggup mempertahankan. Walaupun orang lain tak ada sanggup mana, walaupun dekat, walaupun ada prom dari segi kentera segi kehartaan dari segi kekuatan, tapi mereka tidak peduli dengan sepatutnya. Peduli juga tapi dengan sepatutnya, patut kena peduli. Kerana saudara kita ditibuk, dizalim, ditindah, diwak nyanyuk kepada orang, kita boleh tengok ke? Sedangkan kita mengaku innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang sungguh pedulinya tengok naik kapalnya, berapa ribu mil, berapa ribu kilo,
mari nak pergi tolong walaupun tak ada tolong dengan senjata, nak tolong ke manusia tapi oleh kerana jahatnya, jeleknya, buruknya fangan orang-orang Yahudi Zionis ni, maka mereka sekat supaya jangan siapa pertolongi bantuan ke manusia ni kepada mereka. Maka kita ni tidak lain mereka kena doa supaya Tuhan selamat belaka-lakanya saudara-saudara kita yang kita mengaku sebagai innamal mu'minuna ikhwatun tu, supaya kita masuk dalam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama masalul jasad, masuk dalam rang diaukan. Lek tu tak ada jadi rang diaukan, tangan suku, kaki suku, mata suku, mulut suku, hati suku, tak sih. Kita wis sekali sehati, sejasad, tu seiman, seakidah, wisamu belaka bau orang diaukan. Kalau tidak jadi pecah-pecah, perak-peranda yang tidak tahu siapa kamu, agama gapo kamu, saudara siapa kamu. Maka Tuhan balas dengan balasan yang sangat baik. Itulah keutungnya perniagaannya. Satu, tunjikum min azabin alim. Yang keduanya, Tuhan ampun dosa. Hak ni kita nak benar juga. Tak sewi banyak dosa. Tak sewi ada dosa dalam tubuh kita ni cebolehnya. Lalu kita tu macam-macam kita usaha. Waktu ni istighfarnya dengan lidah kita, buat amalannya, qiyamulailnya kita baca Quran, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya kepada Allah supaya nak hapus dosa-dosa kita ni. Kerana ada selama mana ada dosa, selama itulah kita disekat masuk dalam syurga Allah Taala. Kerana syurga ni untuk orang yang bersih, suci hati, suci amalan. Amalan soleh tu mana amalan suci dah lah, amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala itulah. Yang keduanya, tak cukup dengan hapus dosa, masuk pula syurga-syurga Allah Taala. Dan ada masakin thayyibatan, tempat-tempat duduk yang bagus dalam syurga adnin, syurga daim mustamir. Syurga yang kekal, semua tetap semua, tak ada kena tubik dah. Duduk sama-sama situ. Nak tubik apa lagi? Hak kita nak, siapa dah tujuan kita, nak cari gapo lagi. Hak itulah kita duk nak sangatnya. Nak hidup khalidina fiha abada. Nak hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha cukup dah, tapi nak ada abada kata. Tu abada ni sekat daripada tak boleh tubik langsung, tak ada jalan. Nak wuti kita duduk ala syurga. Tu mai miwan sinsud. Dalam syurga kita kena duduk ala tu semua. Inilah dikatakan al-fawzul azim. Kejayaan yang besar sekali. Ya ada dua ni kena ingat mulai al-khusranul mubin, yang dua al-fawzul mubin. Khusranul mubin maknanya rugi yang besar, nyata, jelas mulai. Dia ni fawzul azim, kejayaan yang sangat besar. Ini di mana ni? Di akhirat. Lepas tu wa ukhra tuhibbunaha. Dan yang lain lagi, ada lagi, tak cukup lagi. Tijarah dengan Allah Ta'ala yang bukan sekadar katanya selamat, berjaya daripada api neraka. Tapi dia ada pula gapo? Wa ukhra, yang lain. Gapo dia? Tuhibbunaha, yang kamu kena suka saya sangat. Kena sokmu tuhibbunaha. Tak ada kata habbu lah. Tuhibbunaha, yang kamu tu sukai, iaitu nasrum minallah, kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak berjaya hari ini kerana tidak ada tu'minuna billahi wa rasulihi dengan sungguh-sungguh. Bukan tak ada, tapi ada apa panggil
lemuhnya, kelabunya, tak jelasnya, menyelewengnya. Tu iman. Iman ni penting. Penting benar. Sebab-sebab bagi kejayaan golongan orang-orang Islam ni bukan dengan sebab Islam, dengan sebab iman. Sebab apa? Tuhan telah jenjan tegah dalam Quran. Tu Allah royak banyak dalam ayat-ayat Quran sebut katanya Tuhan tidak akan jadi walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minin nasabila. Allah tidak akan kejayaan kekuasaan pada orang kafir atas orang beriman. Tak ada kata atas orang Islam dak. Orang beriman. Tak ada jalan, tak ada kejayaan bagi orang kafir nak mengatasi dan nak mengalah kalau sekiranya kita tu in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Sebab punca besarnya kelemahan iman. Itulah besarnya. Sebab tu kita kena mari tuan mai. Mari muhasabah semula, mari buat kira semula dengan iman kita. Mengapa sahabat-sahabat dia berjaya radhiyallahu anhum, jaya dia zaman Nabi sendiri dan sahabat-sahabat berjaya dia tu dalam menghadapi musuh-musuh musyrikin, kafirin. Sebab dia iman yang kukuh, iman yang kuat, tegak. Iman daripada Al-Quran, iman yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah iman dia tu nak banding dia lebih besar bukan Uhud lagi. Kita ni nak banding gapo kita ni iman kita ni. Bukit Uhud kerahnya lagi, besarnya lagi, hebatnya lagi. Maka kita ni iman kita pusu mana nak pergi banding kita nak banding dengan pusu mana. Dengan pusu ke dengan gapo ke tak tahulah kita ni. Ambil tu kita kena insaf sedar kata. Duk hari-hari ni kita ni dalam kelemahan iman. Mari kita tu menikah semua, basuh semua daripada syawaib, daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan apa ni keimanan kita, daripada syiriknya, khurafatnya, amalan kita pada bid'ahnya, bersih. Tak ada salah apa kita bersih. Tak ada salah apa kita tinggal tak maksud, tak tahu syirik. Tak ada salah apa kita tak buat khurafat. Tak ada salah apa kita tak terlibat dengan bid'ah-bid'ah. Ambil hak bersih, usaha dan bersih. Hak mana tak walak kita cuba usaha. Walaupun memakai masa lama kita kikiskan daripada amalan kita, hidup kita, supaya kita menjadi orang bersih, mukhlisina lahuddin insyaallah taala. Nasrun minallah, hak kamu suka tu iaitu kemenangan daripada, pertolongan daripada Allah. Tuhan tolong. Selagi kita ni tolong Tuhan kedak. Tu sebuah ayat yang akan datang ni, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Tuhan panggil. Nak uji kemenangan pada kita ni, kita kena jadi gapo dulu? Ansarallah. Ansarullah. Jadi ansar. Lah ni kita nak tak nama kita ansar tak leh lagi. Tak siapa lagi. Tak sepanjang ansar. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Dia tu betul-betul kena molek dengan nama dia ansar. Nampak gambar dia. Di segi dia tolong bela agama Allah. Bela agama Allah ni macam-macam. Bela Nabi. Tolong Nabi. Bersama Nabi. Bersama dengan Quran Allah. Ansarullah belakang ni. Orang tinggal Quran tu mahjura. Tertinggal ke belakang. Maka kita mari tak dapat bacanya, tadabburnya, belajarnya, mengajarnya, sebarnya, dakwah dengan dianya. Tu nak jadi ansarullah. Nasrun minallah wa fathun qarib.
Dan kemenangan yang cepat karib yang akan berlaku, masa berlakunya cepat. Tengok Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dia. Daripada Sulh Hudaibiyah, mari pada Fathan Mubina, kemenangan yang jelas. Boleh buka Mekah tu ialah besar, jadi satu kemenangan yang jelas besar. Tu boleh buka jalan untuk menyebarkan Islam. Buka tembok, sekat, buka seolah kata ni duk sekat situ. Ai tak tahu baik, ai tak pergi, Islam tak pergi, buka Mekah, pergi prum. Segala jazirah Arabiah menuju kepada semenanjung tanah Arab. Semua tunduk kepada Islam belaka. Alhamdulillah, sampai kepada kita hari ini tu adalah hasil pada fathan minallah. Mendengar pertolongan yang Tuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Allahu akbar. Wa basyiril mu'minin. Sampaikanlah berita menggembirakan itu kepada orang mukmin. Syukurlah. Wiwasa katik di hati kata ni Allah, Masya Allah. Kabar katik kata Tuhan, apa ni? Najat minan nar. Lepas tu pula nasrum minallah. Fathun qarib. Kabar katik. Bukan Tuhan nak hina kita. Walaupun di sana dibunuh, ditindas, dizalim, membelorankan. Lapar pada makan ni, sakit, tak ada obat. Tak ada umur-umur nak duduk pun, tapi itu bukan makna katanya Tuhan nak menghinakan kita. Tuhan nak memuliakan kita, nak perasaan tanggungjawab dalam hati kita terhadap saudara kita. Rasa kata itu satu kewajipan kita. Tolongnya, bantu, belanya, dan juga kita tu bersama-sama dengan saudara kita. Dalam arti kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nafasa kurbatan mikrabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumul qiyamah. Orang yang tolong bela satu kesusahan orang mukmin di dunia, maka Tuhan bela dia satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di akhirat. Besar lagi di akhirat susah, bukan mudah. Sebab tu bila Tuhan tolong, alhamdulillah. Tapi syaratnya kita kena tolong saudara kita. Wa basyiril mu'minin. Nampaknya sekat tu lah sebagai kita ulang, wakil sepuluh ulang daripada ayat-ayat kita baca dulu. Dan sakut sikit hak baru, iaitu ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Hei orang beriman, mari kita jadi ansarullah, pembela, penolong agama Allah. Tolong Allah makna tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Itu syarat dia. Wazkuruni azkurkum. Jika kamu zikir pada aku zikir padamu, ingat padamu. Itulah la in syakartum la azidannakum. Itu panggil timbal balik daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan daripada jenis amalan kita. Kita tolong, Tuhan tolong. Kita zikir, Tuhan zikir. Insya-Allah taala aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.